السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال الشيخ الشارح رحمه الله، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. قال ربنا أمتنا اثنتين. Wahai Tuhan kami, matikanlah olehmu akan kami ithnataini, sebanyak 2 kali mati. Jadi ini contoh bagi mulhaq musanna. Hadza mithalun akharu, bermula ini hadza qauluhu ta'ala ni mubtada khabar. Mithalun ialah contoh, sifat akharu yang lain, lil mulhaqi bil musanna, bagi yang diilhaqkan, yang dikaitkan dengan musanna. Sebab tak cukup syarat-syarat musanna, maka dia tidak dipanggil musanna, tetapi dia i'rab macam musanna. Wa i'rabuhu wa i'rabu qawlihi ta'ala rabba munadan mudhafun hudhifa minhu minal rabba tu harfun nidai, harfu fa'il hudhifa, dihazafkan harah nida daripada munada. Wa huwa mudhafun wa na dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin bil idhafati. Amatta fi'lun wa fa'ilun. Amatta mematikan. Amata fi'lun madin wa ta'u al-mudghamatu, dan bermula tak mubtada yang diidgham akan ya akan tak tu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun, ialah dhamir yang muttasil pada tempat rafa' fa'il. Wa na dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ithnataini sifatun li masdarin mahdhufin. Dia sifat bagi masdar yang mahzuf. Takdiruhu, bermula takdirnya, takdir ithnatain, takdir mahzuf tu imatataini. Makna sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf. Wa alamatu nasbihi nasbi ithnataini al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Li'anna ithnataini itu mahmulun al musanna, diilhaqkan, ditanggungkan atas musanna, mahmulun khabar di anna. Wa mithluhu dan bermula seumpama rabbana amattana ithnatain tu khabar wa ahyaitana ithnatain. Samalah, ai wa ahyaitana ihya wa ahyaitana ihya ataini ithnatain. Itu kalau ahya yuhyi, amatta yumitu, imatah. Qala fi tafsir al-jalalaini, telah berkata ia siapa? Dua jalal lah. Tengok surah apa ni? Jalaluddin Mahalli ke Suyuti. Dalam kitab tafsir al-jalalain, amattana ithnatain ay imatataini. Tu mematikan olehmu akan kami akan sebagai 2 kali mati. Wa ahyaitana ithnataini ihya'ataini. Dan menghidupkan oleh engkau akan kami sebanyak 2 kali hidup. Li'annahum kanu nutaqan amwata fa'uhyu thumma umitu. Karena bahawasa mereka itu makhluk manusia tu, isim li'anna khabar. Kanu, jumlah tu khabar li'anna. Adalah mereka itu nutaqan amwata.
adalah mereka itu nutafan. Nutafan amwata, ialah air mani yang mati belaka. Nutfah mufrad, nutafan jamak taksir, amwata yang mati belaka, sifat bagi nutafan. Maka bila dia air mani yang mati, fa uhyu, maka dihidupkan akan mereka itu, nutfan amwata. Itu naib fa'il. Thumma umitu, kemudian dimatikan mereka itu balik. Thumma uhyu, kemudian dibangkitkan semula, lil ba'thi, dihidupkan akan mereka itu, nutfan amwata tu, lil ba'thi, untuk kebangkitan hari kiamat pula. Ini 2 kali hidup dan 2 kali mati. Intaha kalam tafsir Jalalain, ataupun intaha tafsirul Jalalain. Wa atlaqal imatata ala ma qabla nafkhir ruhi, dan telah menyebut oleh Allah Taala, dhamir mustatir huwa fa'il, kembali kepada Allah, maf'ulun bih al imatata, akan kematian itu, mematikan tu. Imatah tu disebutkan ala ta'alluq pada atlaqa, menyebut atas ma jar majrur, atas barang takdir silah. Sabata, yang telah sabit ia barang, qabla nafkhir ruhi, sebelum ditiupkan akan ruh. Nafkhir ruh idhafat masdar pada maf'ul. Sebelum tiup ruh dia panggil mati tadi, nutfan amwata. Kenapa? Li'annal murada min dhalika, kerana bahwasanya, ataupun bukan Allah lah. Kalau kata-kata Allah pun musannif Jalalain. Li'annal murada min dhalika, kerana bahwasanya ini maksudkan isim bi anna, min dhalika, daripada demikian itu, demikian imatah. Demikian imatah tu, khabar di anna, ja'lu syai'i adimal hayati ibtida'an, menjadikan akan sesuatu tidak hidup itu pada permulaan. Ja'lu syai'i idhafat masdar pada maf'ul, adima maf'ulun bih ja'lu, menjadikan akan sesuatu itu tidak hidup pada permulaan. Jadi pada permulaan makhluk tu, dengan air mani disebutkan sebagai mati pada permulaan. Permulaan hidup manusia, air mani lah. Qala, telah berkata ia apa? Ia sahibul hasyah. Sini sahibul hasyah, Syekh Jamal, Syekh Sulaiman Jamal, Hasyah Al-Jamal ala tafsir Jalalain. Dia kata fi hawashil Jamali, dalam Hasyah Jamal, qauluhu, ini maqul qaul bagi qala. Bermula perkataannya, perkataan musannif, ihya'ataini, itu ibaratu ghairihi, bermula ibarat selainnya, selain sahib tafsir Jalalain, ialah amattana mautataini. Dia guna dengan mautataini. Wa ahyaitana hayataini, dia guna hayataini, dia tak guna ihya'atain, tak guna imatatain. Wahia, dan bermula dia ibaratu ghairihi tu mubtada. Ibarat selain daripada tafsir Jalalain, yang guna mautataini, yang guna hayataini tu lebih awdahu khabar, lebih jelas. Okey, selesai. Kemudian intaha qaulu Syekh Jamal, Syekh Jamal, intaha Syekh. Tu penerangannya lah. Misalul jam'i, bermula contoh jamak. Misalul mubtada al-jam'i mudhafu ilaih, khabar nahwu, ay nahwu qawlihi ta'ala, nunjil mu'minin, kami menyelamatkan akan orang-orang mukmin. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab qawlihi ta'ala tu, nunji tu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi nunji anin nasibi wal jazimi, wa alamatu raf'ihi raf'i nunji dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuri dhammah al-istithqalu, berat. Berat. Sebab dia tu tidak boleh bagi depan, tidak boleh terima bagi depan. Li'anna nunji tu fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri bil ya'i. Okey, selesai. Wa fa'ilu nunji mustatirun fihi fi nunji wujuban ay istitaran wajiban. Taqdirul mustatir nahnu. Al-mu'minina maf'ulun bihi wa huwa mansubun, wa alamatu nasbihi nasbil mu'minina al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Li'anna al-mu'minina jam'u mudhakkarin salimun, wan nunu, dan bermula nun itu mubtada, zidat khabar, ditambah akan dia akan nun. Langkau tadi sikit tau. Langkau tadi. Tiba-tiba mari jamak.
Sebelum mithal jam'i tu, matan tu. Wa fi jam'il mudhakkaris salimi, dan pada jamak mudzakkar yang salim. Jamak mudzakkar salim ni, jamak mudzakkar salim ni juga fathah dengan ya. Sifat jamak lagi al-mutaqaddimi zikruhu. Zikruhu tu fa'il mutaqaddim, yang terdahulu oleh sebutnya jamak. Fi alamati, fi ta'alluq pada zikru. Menyebut tu pada alamatir raf'i, alamat rafa'. Fi alamati jar majrur ar-raf'i mudhaf ilaih. Wa fi ma humila alaih, dan pada barang yang ditanggung akan barang alaihi al jam'i, atas jamak. Yang tak cukup syarat-syarat jamak, dia panggil mulhaq bil jam'i. Okey, dia pun buat contoh tadi, nunjil mu'minin. Selesai. Wa nunu zidat iwadan, dan bermula nun itu ditambah akan nun iwadan, kerana ganti anir harakati jar majrur, daripada harakat baris. Daripada harakat baris. Wa tanwini, dan tanwin alladzaini, sifat bagi kedua-duanya, yang mana harakat dan tanwin itu kana silah alladzaini, adalah kedua-duanya fil ismi al-mufradi, pada isim mufrad. Ketika mana mu'minun ada baris dan ada tanwin. Bila al-mu'minina tidak ada baris, tidak ada tanwin, maka digantikan dengan nun. Nun yang berbaris. Selesai. Kemudian wa mithalu ma humila 'alal jam'i, dan bermula contoh barang. Mithalu mubtada, waw istinah, ma mudhafu ilaih, humila silah ma. Bermula contoh barang yang ditanggungkan akan barang atas jamak. Maknanya mulhaq bil jam'i lah. Khabar nahu qawlihi ta'ala, ialah umpama firman Allah Ta'ala, wa wa'adna Musa 30 laylah, telah berjanji oleh kami akan Nabi Musa sebanyak 30 malam. Okay. Wa i'rabuhu tu surah Al-A'raf ayat 142. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, i'rab firman Allah Ta'ala ni, al-wawu harfu 'atfin, wa'adna fi'lun wa fa'ilun, wa'ada fi'lun madin tansibu maf'ulaini, menasab ia fi'il wa'ada tu akan maf'ulun bih maf'ulaini, dia nasab dua maf'ul. Wana dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun fa'ilin, laka Musa maf'ulun awwalun wa huwa mansubun, wa alamatu nasbi Musa fathatun muqaddaratun 'ala al-alifi mana'a min zuhuril fathah at-ta'adzuru, itu ta'adzur. Lianna Musa tu ismun maqsurun, ialah isim maqsur. Isim maqsur alih huruf illat di belakang. 30 maf'ulun thanin ala taqdiri mudhafin mahdhufin, atas mentakdirkan mudhaf, sifat mudhaf yang dihazaf akan mudhaf. Ai inqida'a, asalnya wa wa'adna Musa inqida'a 30 lailatan. Tu. Jadi mudhaf mahzuf, mudhaf tu, mudhafu ilaih tu menggantikan tempat mudhaf. Jadilah 30 tu maf'ul tsani. Kalau ikutkan inqida'a tu lah. Inqida' ni mana habis, selesai. Telah berjanji oleh kami Allah Ta'ala akan Musa akan selesainya 30 malam, habisnya 30 malam. Inqida'a. Au tamama 30. Sama ada nak guna inqida' atau tamam. Tamam sempurna. Sempurna 30 malam. Habis 30 malam. Boleh berlaku. Wahwa, dan bermula dia. 30 tu mansubun. Wa alamatu nasbihi nasbi 30. Al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'anna 30 mahmulun ala jam'il mudhakkaris salim. Kerana la mufrada. Sebab apa? Ni ilak berkata kenapa mahmul ala jam'il mudhakkar salim. Li'anna 30, kerana bahwasanya kerana la mufrada lahu li 30. Mufrada isim la nafil jinsi. Khabar dia mahzuf, takdir mawjudun, lahu ay li 30, min lafzi 30. Tidak ada mufrad bagi 30. Tak ada mufrad bagi 30. Tu daripada lafaznya tak ada. Jadi kalau jamak mudzakkar salim ada dia punya mufrad. Wa nunu, dan bermula nun mubtada, zidat khabar, ditambah akan nun tu iwadan, kerana ganti anil harakati, daripada harakat, iaitu baris jar majrur,
Wa tanwini dan tanwin ataf okey, sifat alladzaini yang mana kedua-duanya silah alladzaini kana adalah kedua-duanya itu fil ismil mufradi pada isim mufrad. Ai kana thabitaini fil ismil mufradi. Fi ta'alluq suatu mahzuf khabar kana lah. Pada isim yang mufrad, pada isim yang mufrad. Jadi asalnya thalathun, contoh. Lepas tu bila dijamak, bila dia mansub thalathina, jadi nun tu ganti daripada tanwin dan juga baris dia. Baris pada sa tu lah. Lepas tu lailatan tamyizun wa alamatu nasbihi nasbi lailah fathu akhiri lafzi lailah. Akhir lafaz lailah. Dia punya amil dia thalathina. Wa amma sesahabi. Kemudian wa amma hadfun nuni. Adapun bermula hazah nun. Hadfu mubtada. An-nuni mudhafu ilaih. Khabar lagi pula jawab. Fayakunu maka adalah ia hadaf nun. Alamatan khabar yakun. Ialah alamat lin nasbi bagi nasab. Niyabatan. Maf'ul mutlaq li fi'il mahdhuf. Sebagai ganti anil fathati jar majrur. Daripada fathah fil af'ali. Alamat tu pada fi'il. Yang mana ni? Fi'il khamsah. Sifat af'al al-mudhari'ati yang mudhari'. Sifat kedua allati yang mana raf'uha bermula rafa'nya allati. Raf'u mubtada ha mudhafu ilaih. Sabitun khabar. Sabit ia bi thubutin nuni dengan sabit nun. Rafa' dengan subutun nun makna nasab dengan hazah nun. Bila idza dakhala 'alaiha nasibun, apabila telah masuk atasnya atas af'al itu atas allati pun boleh. Nasibun fa'il oleh amil nasab. Wa tusamma dan dinamakan akan ia akan al-af'al allati raf'uha bi thubutin nun tu bil amthilati jar majrur dengan amthilah al-khamsati ay al-ma'dudati bil khamsah yang dibilangkan dengan 5. Amthilah khamsah kalau dalam jurumiyah af'al khamsah. Kama sayati seperti lagi akan datang ia barang. Nahwu ay wa mithalu dzalika bermula contoh demikian itu nahwu qaulihi ta'ala umpama firman Allah Taala illa an takuna malakain melainkan bahawa adalah kamu berdua ini jadi malaikat malaikat ini khabar takun wa i'rabuhu wa i'rabu qaulihi ta'ala illa adatu hasrin adat hasar adat hasar sebab dia istisna tak ada apa istisna apa li taqaddumin nafi kerana terdahulu oleh nafi idhafat masdar pada fa'il alaiha ala adati hasrin atasnya atas adat hasar. Jadi sebelum illa ni ada adat nafi. Fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidakkah Allah melarang akan kalian berdua? Tidakkah melarang akan kalian berdua? Kuma maf'ulun bih, rabbu fa'il, kuma mudhafu ilaih. Tidakkah melarang akan kamu berdua oleh Tuhan kamu berdua daripada pokok ini? Illa antakuna malakain. Melainkan kamu berdua jadi malaikat. Tu. Jadi illa tu adatu hasrin. Wa huwa istithna'un mufarraghun. Maka bermula dia illa itu khabar istithna'un mufarraghun. Bukan. Wa huwa dan bermula dia qauluhu ta'ala antakuna malakain itu istithna mufarragh. Istithna yang dilarakan. Mana illa tu tak berfungsilah sebagai menasakkan isim selepasnya tu. Kenapa? Li'anna ma ba'da illa ma'mulun lima qablaha qabla illa. Kerana bahawasanya barang isim li'anna taqdis illa thabata yang telah sabit ia barang. Ba'da illa selepas illa. Mana selepas illa? Antakuna malakain. Itu tu khabar li'anna ma'mulun. Dia jadi ma'mul lima qablaha. Ma'mul kepada barang yang sabata yang telah sabit ia barang qablaha qabla illa sebelum illa iaitu manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain. Tu dia ada kaitan lah. Mana dia ada kaitan sebelum illa selepas illa tu dengan illa dengan sebelum illa. Maka dia tak jadi istisna betul lah. Jadi istisna betul dia mestilah tidak ada hubung kait antara selepas illa dengan sebelum illa. Tidak ada.
An harfu masdarin. Dia i'rab pula illa an takuna malakain tu. I'rab sekali lagi. Dia sambung. An tu harfu masdarin wa nasbin. Haraf masdar dan nasab. Haraf masdar sebab dia boleh menjadi takwil masdar. Takuna tu jadi kaunuhuma. Nasbin tu sebab dia menasabkan takuna. Asalnya takunani. Di mina nasab dia buanglah nun. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi nasbi takuna hadfu an-nuni li'anna takuna min al-af'al al-khamsati ataupun min al-amthilah al-khamsah. Mutasarrifun min kana ay huwa bermula dia takuna itu mutasarrifun khabar tertasrih ia daripada kana fi'il madhi yang an-naqisati sifat yang naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Selesai. Wa alifut tathniyati alif bermula alif tathniyah pada takuna tu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in ismuha ismu takuna. Wa malakaini khabaruha khabaru takuna wa huwa ada bermula dia malakai itu mansubun wa alamatu nasbihi nasbi malakai al ya'u niyabatan 'anil fathati ganti daripada fathah li'anna malakai musannan malakun malakani. Jadi malakani mansub bil ya malakaini. Wan nunu dan bermula nun itu mubtada khabar zidat ditambah akan dia akan nun iwadan kerana ganti anil harakati jar majrur daripada baris wat tanwini dan tanwin alladzaini sifat kedua-duanya yang mana kana adalah kedua-duanya fil ismil mufradi ay sabitaini fil ismil mufradi sabit kedua-duanya pada isim yang mufrad. Ni tadilah ditambah biasa ayat yang sama. Wal masdarul munsabiku dan bermula masdar yang terpecah ia masdar min an daripada an wa ma ba'daha dan barang yang telah sabit ia barang selepas an tu khabar masdar majrurun bil idafati ialah majrur i'rabnya majrur dengan idafah li muqaddarin mahdhufin kepada sesuatu yang ditakdirkan yang dihazahkan. Mahdhufin sifat muqaddar. Dia majrur dengan sebab idafat. Tapi mudah tu dihazahkan. Wa taqdiru dan bermula takdirnya ialah jumlah tu khabar lah. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati li syai'in illa karahata kaunikuma malakain. Tu. Jadi karahah tu. Karahah tu. Ma nahakuma tidaklah melarang akan kalian berdua. Maf'ulun bi fa'il. Rabbukuma oleh Tuhan kamu berdua. An hadhihi syajarati naha ta'alu'an. Larang daripada pokok ini. Li syai'in untuk sesuatu. Illa karahata kaunikuma malakain. Melainkan benci keadaan kamu berdua jadi malaikat. Jadi karahata tu mahzuf. Karahata tu mahzuf. Wal muqaddarul mahdhufu mansubun ala annahu maf'ulun li ajlihi. Yani ma'mul ni. Sebab tu dia kata tadi illa tu istithna. Sebab apa? Sebab selepas illa ni ma'mul kepada sebelumnya. Jadi maf'ul li ajli ni amil dia siapa? Amil dia ialah fa'il sebelum illa. Fa'il sebelum illa. Jadi ada kaitan antara selepas illa dengan sebelum illa. Sebab itu illa tu mustathna istisra mufarrag. Wal muqaddarul mahdhufu dan bermula muqaddar yang ditakdirkan yang dihazah tadi iaitu karahah tu lah. Khabar mansubun. Dinasabkan dia atas bahwasanya ala annal muqaddar mahdhuf maf'ulun li ajlihi. Maf'ul li ajlihi. Kalau kita terjemah sekali lagi, tidaklah melarang akan kalian berdua oleh Tuhan kamu berdua daripada pokok ini untuk sesuatu kerana keadaan kamu berdua malaikat. Itu. Melainkan kerana keadaan kamu berdua malaikat. Okey. Jadi bila istisna mufarragh tu seolah-olah tak ada illa, tidak ada illa. Dia akan jadi contoh gitu selesai. Jadi wal amilu fihi dan bermula amil padanya pada muqaddar mahdhuf. Amil pada maf'ul ajlih tu siapa? Nahakuma khabar. Ialah nahakuma. Kama yufiduhu qaulul mujidi seperti mana telah beri faedah akan dia akan barang fa'il oleh perkataan al-mujid. Illa an takuna
Apa perkataan mujib tu? Ini maqul qaul dia. Dia kata illa an takuna tu istithna'un mufarraghun minal maf'uli min ajlihi. Istithna yang dikosongkan, yang dihampakan, yang tak digunalah istithna tu daripada maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih boleh, maf'ulun li ajlih boleh. Macam-macam. Dia ada banyak nama. Maf'ulun min ajlih, maf'ulun li ajlih, maf'ulun lah. Ada macam-macam. Yakni manahakuma li syai'in illa karahata an takuna malakain. Tidaklah melarang akan kalian berdua, yakni oleh Tuhan kamu, untuk sesuatu, melainkan kerana bahawa kamu berdua itu benci kamu berdua itu jadi malaikat. Itu intaha qaul al-mujib. Okey, selesai. Ini istisna mufarraq situ. Kemudian lagi wa antasumu khairul lakum, dan bermula puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Antasumu takwil masdar jadi mubtada, khairun tu khabar. I'rabuhu bermula i'rabnya i'rab qaulihi ta'ala itu an harfu masdarin wa nasbin. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi tasumu hadfun nuni li'anna tasumu min al-af'al khamsati. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun wal masdarul munsabiku, dan bermula masdar yang terpecah ia masdar min an daripada an, wa ma ba'daha, dan barang yang telah sabit ia barang selepasnya an tu mubtada'un, ialah mubtada. Mubtada jadi mubtada. Wa taqdiru saumukum, bermula takdirnya ialah bermula puasa kamu. Wa khairun khabarul mubtada'i wa lakum jarun wa majrurun muta'alliqun bi khairun. Selesai. Tu contoh tantasumu khairul lakum. Contoh seterusnya wala taqumi. Tidak akan sama sekali berdiri oleh engkau seorang perempuan. Wa i'rabuhu wa i'rabu qawlihi wa qawlika tu lan harfu nafyin wa nasbin. Dia menafikan taqumi dan menasakkan taqumi. Taqumi fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi nasbi taqumi hadfun nuni li'anna taqumi min al-af'al khamsati. Wa ya'ul mu'annatsatil mukhatabati, dan bermula ya mu'annats yang mukhatabah. Ya mu'annats yang mukhatabah itu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Itu taqumi ya tu lah. Untuk anti itu fa'ilnya ya tu. Ya mu'annats mukhatabah. Selesai untuk fathah. Walil khafdi, dan hanya sahaja bagi khafat itu jar majrur. Mubtada muakhar thalathu alamatin, ada 3 alamat. Alamatin mudhafu ilaih, thalathu mubtada muakhar. Ambil syarah dia, lil khafdi al mutaqaddimi bayanuhu bayanul khafdi, bayanu fa'il mutaqaddim. Yang terdahulu oleh penerangannya khafat, al mutaqaddim na'at sababi lil khafdi. Fi itu ta'alluq pada bayan. Penerangan tu fi alamatil ismi, pada alamat isim. Fi alamati jar majrur al ismi mudhafu ilaih. Thalathu alamati, 3 alamat. Asalatan wa niyabatan. Pada asal dan pada ganti. La zaida 'alaiha 'ala 3 alamati. Tidak ada lebih sama sekali. Sabitun 'alaiha 'ala 3 alamati. Zaida isim la li nafil jinsi. Khabar dia mahzuf. Takdirlah mawjudun ke sabitun ke hasilun ke. Yang pertama al-kasratu badal thalathu, kalau ikut matan. Kasrah badal ba'd min al-kull. Wahia, dan bermula dia kasrah mubtada. Khabar al-aslu ialah asal fil khafdi, pada khafat jar majrur. Fala yanubu anha ghairuha, maka tidak gantilah daripada kasrah tu. Ghairuha fa'il, oleh selain kasrah. Ma'a imkanil kasrah, ketika mana mampunya boleh jadinya kasrah. Ketika boleh jadi kasrah, maka hak lain tak gantilah kasrah. Hak yang ganti kasrah ni bila tak boleh kasrah. Walihada, dan kerana inilah, kerana apa? Kerana adami niyabati ghairiha anha. Ambil pasal jadu. Walihada adami niyabati ghairiha anha. Kerana inilah, kerana tidak boleh gantinya selain kasrah daripada kasrah. Qaddamaha, telah mendahulu ia musannif. Akan kasrah maf'ul bih. Sebab tu dia mendahulukan kasrah.
Wal fathatu ataf kasrah, dan fathah itu niabatan. Wal ya'u dan ya itu niabatan. Wa huma, dan bermula kedua-duanya kasrah, fathah dan ya tu khabar far'ani, ialah dua furuk. Dua furuk, bukannya asal, dua furuk. Li'annahuma, kerana bahawasa kedua-duanya fathah dan ya khabar di anna naibatani, ialah ganti kedua-duanya anil kasrati, jar majrur, daripada kasrah. Amal ya'u, adapun bermula ya mubtada, fali annaha, maka kerana bahwasanya ya tu dan sya'u terbit ya khabar di anna, anha anil kasrah, daripada kasrah. Bi keluar huruf ya, bi keluar huruf ya. Faqamat, maka berdirilah ia ya maqamaha maqamal kasrah, pada tempat kasrah. Menempatilah ya tu pada tempat kasrah. Wa ammal fathatu, adapun bermula fathah mubtada, fali anna khabar, ai fahuwa zahirun, maka iaitu nyata ia. Kenapa nyata? Li annal kasrata isi bi anna, kerana bahawasanya kasrah itu khabar nabat, ialah ganti ia kasrah anha anil fathah, daripada fathah fil jam'il muannathi, pada jamak muannas. Sini ganti pula terbalik. Khafat dengan fathah. Sebab dia dulu dekat fathah, kasrah ganti kat fathah. Ni dia tukar balik. Maka fata'awadata, maka bertukar-tukarlah. Bertukar-tukarlah kedua-duanya fathah dan ya tu fi niyabati kullin anil ukhra, pada menggantikan setiap satu daripada yang lain. Yang sana fathah ganti ya, sini ganti kasrah. Sini kasrah ganti ya. Fa ammal kasratu wallahu ta'ala. Soalan. Ya. Wallahu ta'ala.